dia. Kalau kau nak debat dengan saya, okey nak debat lah. Siapa nak debat dengan saya? Debat kan. Kalau kau tak setuju dengan saya, jom kita berdebat sekarang. Okay, kita ambil yang pertama. Berdebat dengan saya sekarang. Kenapa kau rasa dia tak patut? Okay, berdebat dengan saya sekarang. Kenapa awak rasa orang lain? Cepat berdebat dengan saya sekarang. Ibat request. Request berdebat dengan saya cepat. Tengok kata Alifan ni, aku berdebat dengan kau ni cepat. Okay, kau rasa apa? Hello bro, Assalamualaikum. Hello bro, Kanda. Okay, kenapa? Awak nak berdebat dengan saya? Ya, nak. Okay, sekarang ni awak cakap siapa yang patut layak? Saya rasa paling layak sekali Azan. Kalau saya bagi saya yang layak, Najlah. Kenapa Najlah? Sebab dia memang layak. Alah, debat macam ni, baik awak turun. Tolong bagi fakta yang menarik kalau nak fight dengan saya Tolong bagi fakta yang menarik. Jangan bagi fakta yang tak menarik. Tolong bagi fakta yang menarik. Tak ada orang boleh lawan. Kau yakin dengan saya, betul tak? Kau mesti setuju je dengan saya. Assalamualaikum. Nak berdebat ke apa? Berdebat? Okey, awak setuju. Saya yakin dengan Azan patut berbenah. Awak yakin siapa? Mal Kodok. Okey, kenapa awak suka Mal Kodok? Mal Kodok best. Itu je cara debat awak? Apa yang awak meyakinkan dia patut permanent? Sebab dia 1M, lagu dia panjang. Lagu dia panjang? Itu je? Saya fan Kanda. Saya minat abang Kanda. Abang saya. Awak tolonglah meyakinkan saya. Saya dalam otak saya sekarang ni Hazan. Patutlah Hazan tu nombor 1 berbanding talent best lain. Berdepan dengan Kanda, masuk dalam Kanda. Awak turun. Saya ajak berdebat lah, bukan ajak berdebar. Saya ajak berdebat, bukan berdebar. Sekarang ni siapa yang boleh deny apa yang saya cakap sekarang ni? Saya nak cari yang boleh deny sekarang ni. Yang boleh deny, yang bagi saya tahu sebab kenapa. Okey, saya bercakap dalam konteks Alif Irfan tak bercakap pasal partnership partnership pun boleh saya bercakap pasal konteks Alif Irfan cakap pasal partnership boleh tak ada masalah. Hello Raja, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang ni adalah konteks untuk berdebat. Awak setuju kalau saya cakap berbanding best 1 best 2 Azan paling top? Sebab kan untuk konteks Alif Irfan, untuk konteks Alif Irfan, betul tak betul? Betul. Awak setuju dengan saya? Tak. Habis tu awak rasa siapa paling perform? Saya rasa Melo. Melo? Yakin. Kenapa Melo? Melo pun banyak bercakap juga. Konten Alifan, bila dia cakap? Yang konten pick-up line tu. Okay, kalau awak tengok study Melo daripada minggu pertama sampai minggu akhir, setiap hari minggu pertama adalah minggu dia perform. Minggu akhir dia diam dah. Betul tak? Betul. Okay, Tu sebab Azan daripada awal sampai akhir perform tak perform? betul. Perform juga. Jawab tak jawab? Jawab. Tapi saya ada saya punya point juga. Okay, point apa? Okay, awak nyatakan point awak. Okay, tengok Melo kan waktu mula-mula kan dia perform. Lepas tu yang ujung-ujung tu dia macam dia perform juga tapi dia macam undur diri sikit lah. Itu maksud saya dalam konteks Alifan, siapa antara dua tu yang debat ke apa konten-konten bercakap, siapa yang paling perform antara dua? Memanglah Azan. Itulah maksud saya. Dengar dulu. Tapi dia ada sebab. Okey. Dia mesti ada sebab. Sebab saya pilih Melo sebab takkan nak bagi Melo. Takkan Melo pun boleh fikir kan. Takkan Melo nak cakap sebab habis semua kan. Dan konten-konten Alifan. So dia bagilah peluang dekat Mal. Dekat Aina, dekat Daus. Masalah dia orang pun tak bercakap. Tak maksudnya dia orang bagi peluang lah tapi dia orang tak nampak peluang tu. Okey, saya tanya awak. Azan dengan Melo, siapa bercakap melalui fakta dan logik dan benda tu kelakar daripada mulut? Kalau bagi kelakar
kelakar tengok dua-dua sama. Tapi kalau fakta Azan lah. Okay, awak setuju dengan saya? Saya dia 50-50. Tak boleh 50-50. Awak dah kalah sekarang ni. Awak kena setuju je benda tu. Boleh lah. Okay, awak dah setuju, okay? Terima kasih. Awak dah setuju. Setuju, tak boleh. Tak boleh. Awak dah setuju dengan saya. Tak boleh. Okay, siapa nak dapat? Pada ada peminat mal. Ni apa ni? Okay ni. Apelan ni. Kena dulu. Hai. Macam mana tu? Macam mana buka kamera? Buka kamera awak tekan gambar awak peta laman kamera. Mana? Tak ada pun. Tekan muka awak peta laman kamera. Awak buka kamera. Hai Kanda. Okay, sekarang ni proses debat. From Sarawak. Saya dapat pergi kopi Saigon hari tu. Oh iya ke? Hai. Sekarang ni awak dah Saya fans Karina. Okay. Sekarang ni naik untuk debat. Bukan untuk bagi tahu fans apa. Debat apa? Saya tak pandai debat lah Kanda. Oh tak pandai debat. Okay. Awak ada apa-apa nak cakap ke saya? Pikat lain satu. Pikat line satu? Mau pikat lain. Aduh, saya tak mau pandai pikat line lah. Tipulah. Betul. Kanda tak kan superstar. Dia tak boleh secara spontan macam ni, susah. Tak apa. Saya dengar je. Tak boleh lah, aduh. Aduh, macam mana kan? Saya malu lah. Saya pun. Aduh. Nanti awak naik semula saya cuba fikir pikat line Apa? Awak jaga awak naik balik semula saya akan cuba fikir pikat line. Okay. Terima awak. Jadi, Assalamualaikum. Bye. Saya ajak debat dia. Bukan suruh ajak main pick up line. Ajak berdebat. Bukan ajak main pick up line. Tolonglah. Okay, sekarang ni tolong. Okay, kita ada budak motor. Budak kereta. Budak mana kodok ni. Sebab kereta warna hijau. Halo, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Okay, sekarang ni jom kita berdebat. Berdebat apa tu bang? Berdebat apa? Saya pes main kodok bang. Okay, sekarang ni saya cakap, awak tengok batch 1, batch 2 tu. Betul. Okay, awak mesti tengok semua jalan cerita. Ini berdasarkan Hotel Lifan. Ini pemenang. Ya. Untuk saya batch 1, batch 2, saya rasa yang patut pemenang adalah Hazan. Awak sokong tak sokong saya punya pernyataan? Azan tu sokong. Awak tak ada benda nak berdebat dengan saya? Ada je. Apa dia? Kenapa awak menyokongkan Azan? Bagi saya Azan patut menang. Bukan orang lain, Azan je. Mana boleh bang, mal kodok lagi function bang. Yakin apa yang konten Malkodok Function? Sebab dia ada semua benda. Contoh? Lawak dia boleh, nyanyi dia boleh, berlakon dia boleh. Yakin? Yakin. Contoh konten berlakon yang menjadi kat dia? Dia berlakon jadi tapi lawak tu ada bang. Maksudnya orang suka dia ada sebab? Sebab dia lawak. Bukan dia lawak dengan bukan dia lawak. Orang suka dia bukan sebab lawak, tapi personality dia. Betul. Orang suka apa yang ada kat wajah dia, kelakuan dia, habit dia, betul. Betul? Tapi apa benda yang ada kat Azan? Personality dia dan percakapan dia dan how dia handle content, betul. Tapi benda tu tak ada kat Malkodok, betul. Abang agree tak? Ada yang ada yang tak ada macam tu. Maksudnya abang agree banding Azan dengan Malkodok, Azan better daripada Malkodok, betul. Tapi kalau untuk crowd memang menang Malkodok, betul. Betul. Okey. Terjawab tak? Tapi pada saya better Malkodok. Apa? Okey, kenapa abang meyakinkan Malkodok? Sebab dia macam mana cakap bagi saya dia lagi menyelah kalau dia buat lawak. Maksudnya menyelah buat lawak. Betul. Okay. Saya kenal Malkodok.
Mal Kodok ni dia bukan, dia orang panggil kalau depan live mungkin dia perform. Tapi bila dalam karya kamera kat depan, kalau contoh konten-konten debat, dia takkan bercakap, dia akan diam je. Dia betul? Kalau dia tak bercakap pun orang ketawa. Dia bercakap pun orang ketawa. Dia ada dekat situ. Sebab tu saya cakap berdasarkan konten debat. Berdasarkan konten debat, dia tak bercakap. Bila tak bercakap, how dia nak expose diri. Tapi Hazan dia cuba bercakap, Fatah Amin betul ke ni? Kau jangan macam tu. Maksud kat sini bermaksud bagi saya, dia dorang tu, for saya, personality dorang tu memang best. Dia ada personality yang dua-dua best. Untuk crowd memang menang Mal Kodok. Tapi kalau untuk bakat daripada diri, memang menang Hazan. Agree tak agree? Kalau untuk crowd memang dia menang lah. Kalau macam crowd apa semua memang menang. Tapi kalau untuk dari segi carry konten debat, untuk bercakap bagi konten tu fun, seronok, semua benda adalah memang Azan, tapi saya tetap pilih Mal bang. itu dah saya cakap. Saya cakap ni berdasarkan konten Alifan je. Saya tak cakap konten partnership. Konten Alifan. Alifan. Tapi Mal pun ada bercakap juga. Dia pun ada juga menang dalam konten Alifan pun. Kalau saya tengok dalam konten-konten dia pun ada juga yang dia menang. Bukan soal menang, tapi soal how to carry. Macam contoh, if kalau Syami tak ada, Lokman tak ada, siapa yang nak carry konten tu? Faham tak maksud saya? Faham. Maksudnya macam sebelum ni Syami. Contohnya Harry tak ada, Syami tak ada, Lokman tak ada, saya tak ada, Faiz tak ada. Siapa yang nak carry benda tu? Siapa yang boleh handle? Kalau contoh ada Hazan kat situ, ada Mal kat situ, siapa yang boleh carry benda tu? Kalau nak bercakap macam tu, memanglah letak pada Azan. Itulah saya maksudkan kenapa saya rasa, bagi saya lah, sebab saya ni orang lama, saya rasa macam saya perlukan orang ni bercakap. Sebab kan sometimes saya penat bila bercakap banyak. Betul. Dan saya rasa Azan is better. Tapi Mal ni, dia ada something yang macam kita dengan tiba-tiba tau. Macam contoh kita mainkan dia, kita macam, Mal cakap apa? Dia keluarkan spontaneous. Dia spontaneous. Mal dia spontan, tapi dia spontan. Tapi dia punya spontan tu jangan orang nak tengok. Dia spontaneous, tapi dia bukan jenis, kalau Azan, dia bukan spontaneous, tapi dia teratur punya spontan. Faham tak? Dia logik fakta punya spontan. Tak spontan. Macam Mal, bila kita bagi Mal, apa Mal? Cak, mulut dia keluar, pak, kelakar. Macam tu. Dia macam tu. Macam saya lebih minat best satu bang. Saya jujur cakap, saya tak tengok. Saya tak patut acting. Saya tak minat. Walaupun awak Bani Hijau, fans Kodok, saya tak minat. Saya tak minat. Mal Kodok bang. Suka. Saya tetap pilih Mal. Kalau abang kata Azan, saya tetap pilih Mal. Kalau orang tu minat kawan saya terus tak minat dia. Apa pula mana boleh macam tu bang? Saya tak boleh. Kalau orang minat kawan saya takkan terus tak minat dia. Saya takkan mengalah bang. Saya tetapkan pilihan saya. Saya tetap Mal. Tak ada. Saya tak suka. Mal. Tak suka. Okey, bagi satu sebab kenapa abang pilih Azan. Kenapa? Bagi satu sebab. Okey, kalau sebab tu, satu je lah. Abang bagi dua sebab lah. Dua sebab apa? Sebab apa abang kata Azan is better? Azan is better. Sebab for saya lah. For saya tak ada. Selain daripada saya, Syami, Lokman, yang boleh carry adalah Harry. If kalau tak ada Harry, adalah yang saya paling nampak adalah Hazan. Yang tu je. Sebab kan, awak kena faham, Alifan is content untuk entertain. Bila kita tak ada orang yang macam tu boleh carry benda tu akan jadi sunyi. Betul, bersunyi lah. Dia macam tu. Sebab dia beza yang orang boleh carry dengan spontaneous. Spontaneous ni umpama macam carry ni lagi berat tugas daripada spontaneous. Itu beza. Spontaneous ni awak bagi pak kelakar macam Mak Hana. Bila awak bagi muat macam tu. Dia macam keluar dengan tiba-tiba. Itu maksud saya. Spontaneous dengan carry game tu dia beza sikit. That's why Hazan ni carry game. Nak puas hati dua-dua masuk bang? Tak nak. Saya tak minat Mal Kodok. Saya minat dia. Tak kisah. Abang minat kita minat. Saya tak minat Mal Kodok. Sebab fans Mal Kodok dah kecam saya. Hati tisu. Itu masalah dia kan. Saya tak minat Mal Kodok. Walaupun dia kawan saya, diorang buat macam saya ni bukan Mal Kodok 5 hari je. Tak bercakap apa pun saya tetap pilih Mal Kodok. Tak ada, saya benci je bang. Abang punya pasal lah, saya tetap pilih Mal Kodok. Saya benci je bang. Walaupun abang naik bios dukung, saya tak benci je bang. Tak bang, betul dia cakap. Saya benci orang naik bios dukung dah sekarang. Mal Kodok saya suka. Walaupun keluarga saya ada naik bios dukung, tapi saya dah start benci lah. Sebab Mal dia berdiri pun dah kelakar bang. Tu je saya cakap. Dah, saya benci ya bang.
Abang cakap apa? Cakap lah. Cakap lah lagi. Saya nak dengar ni abang. Asal diam. Asal abang diam. Sebab abang mute saya. Asal abang diam. Sebab abang tak boleh terima kenyataan yang saya cakap saya pilih Mal. Asal abang diam. Asal abang diam. Mal Kocha Asal tetap. abang diam. Asal abang diam. Abang cakap lah. Asal abang diam. Lama-lama koyak. Asal abang nak goyang. Betul cakap. Keren. Apa dia? Bagi saya lebih suka best satu lah. Pilihan masing-masing. Tapi betul lah. Betul. Kalau nak cakap. Tapi kalau cakap macam abang cakap Azan boleh cakap macam macam abang kanda memang Azan ada. Sebab kalau nak cakap crowd memang best satu. Tapi kalau nak cakap best dua ni tak ada pun. Sebab seorang tu je. Tu je saya boleh cakap. Ya. Bakat. Kalau nak cakap crowd memang best satu pegang lah. Betul. So abang menang kat situ, saya menang banyak ah. Menang apa? Tak ada menang. Saya Kami pilih Mal ni bang, masalah bang. Abang kena terima kenyataan. sorry yang saya tak minat mal kodok. Sorry. Tak Yalah tu saya cuma terangkan fakta yang abang kena terima kenyataan. Yang orang lebih saya tak terima fakta. awal. Saya bercakap berdasarkan siapa yang boleh carry team. Okay. Betul. Saya sokong abang juga. Sorry sebab Azan masuk Hot FM. Hazan masuk berita. Hazan masuk ini. Hazan better. Ya betul. Azan boleh cakap macam abang cakap tu lah. Tak adalah. Dia orang ada masing-masing. Tapi for Diorang saya. ada cara diorang sendiri lah maksud tu. Tapi sebab saya ni. Sebab saya penat. Bukan penat lah. Ni macam. Saya nak ada orang yang boleh carry pula. Itu tu. Betul. Okay bang. Terima kasih bang. Sama. Tolong tukar warna kita. Warna pink lah. Warna pink.